ke kari kambing di Ulu Bendul Negeri Sembilan. Jadi kami hanya berempat hari ini, iaitu Cikgu Usah membawa MT-09, lepas tu saya membawa MT-09 Raster, Majdi membawa dia punya RT BMW RT 1002, dan juga adik ipar saya Firdaus dia membawa BMW R 1200. Panjang umur datang boleh. Okey, inilah dia mereka. Baru tiba. Ini motor BMW R 900 kan ni? R900 kan? S1000R, BMW S1000R. Ini dia. Ini cikgu besar pembawa MT-09 Naked. Okey, dan ini adalah saya MT-09 Racer. Jadi kami berempat ini breakfast. Dan ini adalah motor Majdi R1200 RT BMW juga. Jadi kami berempat hari ini akan pergi sarapan di Ulu Bendul. Okay, kami berhenti menunggu bergerak daripada Tol Kajang, iaitu untuk pergi ke Ulu Bendul lah di My bed feels cold. Oh, when you're gone, you are a traveler. You know that I love you when I let you go. You know that I love you when I let you go. Ini lekas pergi ke Seremban. You know that I love you when I let you go. Biasanya kami berkumpul di sini dulu sebelum bertolak untuk breakfast di Ulu Bendul. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. So, Assalamualaikum. Kami dah tiba di kawasan Senawang. Jadi kami berhenti untuk banyak. Jadi lebih kurang dalam masa 10 minit, 15 minit dah tiba tempat kami nak breakfast, iaitu roti canai kari kambing. Jadi mungkin kami berhenti sebentar. Okey, Assalamualaikum. Hold tongues, don't shut your mouth. 'Cause you are the lost I found. So won't you go? Just run free. So, Firdaus kita berhenti sebentar. So, kami hari ini ada jentera 2 Yamaha dan 2 BMW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah tiba di kedai kari kambing roti canai, terletak di Ulu Bendul, mengalir ke Kuala Pilah. Tak jauh daripada Ulu Bendul. Jadi kalau kita lihat persekitaran, kita dapat lihat banyak rider-rider yang dah tiba. Dia dari segi skuter ke, dari segi naked ke, ataupun dari segi cruise ke, semua ada kat sini. Saya tunjuk ramai-ramai motor yang ada. Okay, ini motor Firdaus S1000R BMW. Yang sebelahnya ini adalah motor saya
Yamaha Tracer 900. Kat sana yang parking sebelah rumah tu adalah motor cikgu besar, iaitu MT-09 Naked. Dan seterusnya geng kami adalah ini dia, iaitu Encik Mazni dengan motor RT 1002 BMW dia. Jadi kat sini berbagai-bagai motor. Kawasan sini saya parking dekat kawasan geng-geng skuter. Jadi kami berempat, jadi kami akan terus bersarapan pada pagi ini. Kami tiba dalam masa 30 minit saja daripada tol Kajang tadi dengan bau santai. Tak lebih, tak kurang, lebih kurang 106, 107 dan 108 km/h. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah terletaknya warung roti canai kari kambing yang terletak di Ulu Bendul. Padat pada pagi-pagi ni. Berbagai-bagai rider yang ada. Alamak. Kanan. Okey, jemput. Early this morning, woke up holding my head. Ya, inilah dia roti canai kari kambing beratur. Keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away, it's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. It's a beautiful day. I used to feel sad, now I'm satisfied. I'd fall to pieces, now it's peace of mind. The words of my mother speak the truth. She always said, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away, it's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. It's a beautiful day. I won't ever let go. I won't let it get away. I won't ever let go. Main kelas pula. It's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful